aku kenal kau tapi memang Kak Dah senang je blend. Kak Dah sumpah best. Okay guys, so sekarang saya nak test Kak Rina ya benda ni. Benda ni kan memang kalau bagi kau dengan geng kita yang lain memang akan suka gila. Okay, so bagi tangan. So tangan kau ada pakai apa tak tadi? Tak ada. Okay. So kita nak try test Tu ni beza. and kau rate dia punya bau dan kau rate dia punya efek lah. Aku try cari pemutih. Okay, nampaknya Kak Dah tak stop dekat baju kahwin je. Kita teruskan next produk dia. Okay, kita try sapu sebelah tangan dulu. Test bau dulu. Wangi ya. Bau apa? Nak jumpa lagi. Oi. Kak Dah. Wih. Okay, ini bukan sebab aku kenal kau tapi memang Kak Dah senang je blend. Ya kan? Cuba kita tengok. Ni. Wih, cantik gila weh. Tak bercampur langsung kan? Tak ni Kak Dah. Cantik juga. Sumpah. Sebab kadang krim pemutih ada yang bertumpuk, susah nak blend. Lepas tu dia jadi cepat kelabu kan? Kurang sumpah cantik. Ya, aku rasa boleh. Bagus. Demi Allah, sumpah. Nampak beza dia. Wah. Kak Dah sumpah best. Okay lah, so approve kalau aku nak keluarkan. Approve? Very nice. Sebab senang blend. Kak sumpah kadang dia boleh lekat kat kuku kan. Wah.